Ahli-ahli yang berhormat sekalian, baru-baru ini Kerajaan Persekutuan telah menandatangani perjanjian timah balas perdagangan ART dengan Amerika Syarikat, termasuk yang berkaitan dengan REE. Dirian kerajaan negeri adalah jelas bahawa sebagaimana galian lain, REE yang terdapat di dalam sempadan negeri adalah hak milik negeri Kedah. Perkara ini termaktub di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Pendirian ini telah pun saya tegaskan bersama-sama 3 lagi Menteri Besar Negeri SG4 dalam satu kenyataan media bertarikh 29 Oktober yang lalu. Daripada anggaran 16.2 juta tan deposit REE di negara ini, 70% adalah berada di negeri-negeri SG4. Sebarang perancangan Kerajaan Persekutuan tidak boleh dilakukan tanpa libat urus rasmi bersama dengan kerajaan negeri. Kita terbuka untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam semangat federalisme yang adil dan saling menghormati. Untuk itu, kerajaan negeri akan memastikan hasil ini tidak dimanipulasi sewenang-wenangnya oleh mana-mana pihak. Kita akan tegas mempertahankan hak rakyat Kedah Darul Aman. Kerajaan negeri Kedah sedang memperkukuh potensi penjanaan hasil negeri menerusi sumber air dari Sungai Muda. Selain menjadi sumber bekalan air di Kedah, sungai ini turut menampung keperluan air di negeri jiran. Namun beban pemuliharaan dan mitigasi sungai yang ditanggung oleh Kedah belum seimbang dengan hasil yang diperolehi. Kerajaan negeri menjunjung kasih di atas keprihatinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah di atas isu kedudukan dan hubungan negeri Kedah dengan Pulau Pinang, khususnya yang membabitkan aspek sejarah dan situasi semasa hari ini. Bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah menzahirkan keperluan untuk isu-isu ini diperjelaskan secara telus, termasuk yang berkaitan dengan pajakan. Kerajaan negeri telah melantik pasukan penyelidik yang terdiri daripada pakar-pakar sejarah dan perundangan, dan kajian mereka telah pun selesai. Pada 15 April 2025, pasukan ini telah membentang laporan akhir kajian mereka kepada ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli parlimen berkaitan isu tersebut. Pada masa ini, kerajaan negeri pada peringkat memuktamadkan lantikan peguam bagi melaksanakan analisis, penyediaan dokumen serta proses perundangan di mahkamah. InsyaAllah, perkembangan selanjutnya akan menyusul dalam tempoh sebulan 2 lagi.